So hari ni kita nak masak ayam masak kicap. Okay. So macam kita hari ni hujan. Okay, let's go. Kunyitkan dia tu ayam ni. Kita pula lupa kita ada mic. Kita isi garam sikit. Tampil-tampilkan dia. Okey, setelah kita kunyit-kunyitkan dia, kita gorengkan dia, okey? Ya Allah. Allah. Tengok cik. Lepas tu kita akan blend bawang merah, bawang putih dengan halia seinci, cili segenggam. Lepas tu kita akan masukkan barang yang kita blend ni. Godeh-godehkan dia. Lepas tu kau letak daun kari. Ni dah basuh Au! Au! Ni benci masak kaki ayam ni. Tutup lah. Okey, dia dah garing. Dia dah garing. Letak sos tiram sikit. Tak je apa yang ada kat rumah ni segala-gala kicap ke apa. Kicap pekat, kicap caramel, kicap manis. So, godeh. Pekat no. Oh, boleh letak ayam. Okey. Godeh, dah siap. Walaupun rupa dia macam rupa hangus, tapi tidak hangus dia. Aku pun tak tahu kenapa yakinnya aku untuk memasak dengan memakai baju warna putih ya. Okey. Ini tunggu masa dalam minyak panas je. Aduh. Todeh tengok je.